Industri hiburan dan perfilman tanah air dikejutkan dengan pemergian seniman tersohor Tan Sri Datuk Dr. Jeans Samsudin. Seniman legenda era studio Jala Ampas Singapura itu dilaporkan meninggal dunia kira-kira jam 5.45 petang 1 Mac 2017 dan telah disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Hulu Kelang, Selangor pada pagi Khamis 2 Mac 2017. Bintang filem terkenal yang membintangi hampir 40 buah filem Melayu itu meninggalkan legasi seni yang pastinya akan dirindui setiap peminat filem, rakan taulan dan pengkarya industri seni tanah air. Muhammad Zain Samsudin, gugurnya pejuang seni, bergemelapan terang hilang serinya. Tu saya kata tadi, saya berdua dengan dia sarapan petang. Tu je. Jadi bila orang kata nak cari sebab dia makan kuih tu kan anak tu, tapi sekejap sangatlah. Tak ada orang kata dia tu. Saya sendiri pun sekarang ni pun terkejut lagi pasal dia tak ada sakit, tak ada daripada pagi tu menunjukkan apa-apa, tak ada. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan saya reda dan saya puas saya dapat jaga dia selama 6 tahun ni. Tak ingat. Ni dia ada pesan ni, cuma saya urus dia macam saya uruskan anak saya yang umur 4-5 tahun tau. Dia tak tahu apa. Semua yang kita buat belaka, mandi, pakai baju apa semua saya. Dia tak ada pesanan. Jadi saya tak dapat dengar pesanan akhir dia. Saya tak dapat nak bercakap macam saya cakap dengan orang ni, semua tak ada dapat. Banyak menyebut tentang industri filem. Macam saya cakap tadi juga, industri adalah benda yang dia workaholic. Dia seorang yang workaholic dan industri filem, industri seni ni sangat penting bagi dia. Kita orang anak-anak, kalau dia memang kita tak dapat, tapi kita orang faham apa kehendak dia. Kita tahu passion dia ke situ, memang kita akan support dia masa dia sihat. Dan banyak kita tengok sekarang artis-artis yang baru pun dah start ambil PhD, dah start ikut jejak langkah dia, belajar kan, sebab dia nak educate supaya orang educated. Maknanya bukan berlakon tu saja kosong, maknanya ada ilmu. Kenangan dengan arwah, of course lah, kita banyak kita tak boleh lupa dengan dia kan, sebab saya pun memang sepenuh masa dengan dia. So banyaklah kenangan tu, tak boleh nak terfikir sekarang kenangan tu pun tak tahu nak fikir apalah kenangan yang ada, tapi banyak kenangan yang manis lah daripada dia yang boleh kita kenang sampai bila-bila lah benda tu, walaupun dia tak ada tapi dia tetap dekat di hati juga, tak jauh lah. Saya Hang Tuah Syazrin Muhammad Jin, anak kedua daripada perkahwinan kedua dengan mak saya Jamila binti Syukur, dan abang saya Jeffrey satu, jadi tak sampai lagi. Yang adik 2 orang lah, Jebat dengan Nadir, anak kedua. Saya reda ialah pemergian Allahyarham dan harap setekan Al-Fatihah kepada beliau. Filem kita kehilangan seorang tokoh besar yang dikagumi, yang disanjungi suatu ketika dulu, dan beliau sebenarnya banyak menyumbang jasa dan bakti kepada industri. Antara dia lahirnya Finah juga antara penggiat industri yang mencetuskan idea. Lepas tu semangat juang dia kuat. Sebab saya pernah terlibat dengan dia dalam filem Bukit Kepong berbulan-bulan dalam hutan. Tapi beliau tekun untuk menyiapkan filem itu juga, makan masa yang hampir dekat 2 tahun nak siapkan filem tu. Jadi dia seorang yang tak ada memilih pekerjaan lain. Daripada zaman Shaw Malay Film pada tahun 60, dia berkecimpung dalam filem Piramli Penarik Beca sebagai ekstra. Kemudian datang ke Kuala Lumpur, dia tidak memilih pekerja lain. Kerja dia, hidup mati dia dalam dunia filem. Itu dulu masa zaman-zaman muda lah, dia utamakan disiplin. Saya sendiri pernah kena marah dengan dia kerana lewat datang ke location. Pernah marah, disiplin mana disiplin? Disiplin hancur, kamu pun hancur. Jadi soal disiplin, dia ni seorang yang lebih kepada disiplin. Tengok cara dia pakai lah. Pemakaian dia, gaya James Bond tu kan. Dia seorang pelakon yang cukup berdisiplin. Arwah memang seorang, saya rasa seorang yang banyak jasa terhadap dunia perfilman, dan beliau selalu tegas dengan apa dia mahu. Dia selalu ada pemikiran, dia selalu berjalan. Tak pernah dia duduk diam. Tapi kita nampak dia selalu serius. Memang dia pemikir tu. So itulah satu-satu kehilangan yang memang we have got a great loss to the country. The last of the Mohican yang cakap kan. Semua yang hebat-hebat semua telah meninggalkan kita. So inilah the last of the Mohican
rasa saya. Jadi saya fikir kita berdoa semoga rohnya dicuci rahmat. No. Yang satu-satunya yang tak dapat Kak Noh lupakan, dia amat membantu Kak Noh bila scene watak menangis. Scene tu daripada pagi sampai ke pagi besok, subuh besok, kat 3-4 pagi, Noh diperlukan menangis. Sampai mata tu dah kering dah pukul 4 pagi. So arwah jin, Kak Noh cakap dengan dia, Angka datang sini, Kak Noh nak renung mata arwah. So dia pun tenung mata Kak Noh tenung mata dia, dan air mata dalam berapa saat je keluar. So itu yang satu keistimewaan yang ada pada mata arwah Jin Samsudin, pada pandangan Kak Noh lah. Semua orang yang kenal dia memang tahu dia amat teliti tentang dia punya direction pun, dia teliti. Dia sangat rapat baik dengan dia bila dia buat gambar gerak kilat. Gerak kilat dengan Sarimah. And arwah suami saya dulu ketua senjata Singapura. So bila dia menembak tu dalam filem tu, dia senjata tu arwah suami saya yang pinjamkan senjata pistol tu pada dia. So Jin memang kawan baik time dia bujang lagi, sebelum dia kahwin dengan arwah isteri dia Rama Rahmat. So and then bila dia main gerak keliat, kita lebih rapat pasal saya selalu tengok dia buat shooting. Yeah, he's very tegas and what do you call it, no nonsense. Yang saya tahu dia sebe-sebinya no nonsense lah, tak ada gila-gila all this, you know. Saya rasa dah makin tak ada artis lama yang tinggal. Akan tak jarang kerja-kerja ni habis. Mudah-mudahan industri kita takkan habis dan begitu saja. Dari kecil kita tahu bila saya nak pergi because Allahyarham punya rumah dekat Cangkat Jering. So bila saya keluar tol Cangkat Jering nak ke kampung saya akan lalu sebab rumah Allahyarham betul-betul kat tepi jalan tu. So boleh nampak kan daripada kecil lagi mak saya akan cakap, oh ni rumah Haji Samsudin, ni rumah Haji Samsudin. So and finally and then kita orang buat filem J Revolusi pun actually nak buat tribute untuk Jeffrey Zin, iaitu filem dia Gerak Kilat, tapi kita tak dapat, rights tu bukan milik kita kan. So kita orang proceed dengan J Revolusi, but we still guna J tu. Actually kita boleh guna mana, but J tu actually is for Jeffrey Zin, watak Allahyarham ya. Itu sebenarnya bagi saya kalau nak cakap legend, nak cakap icon, nak cakap everything is of course orang yang sangat-sangat charismatic. Hari berganti hari, deritaku lalui, tiada sinar untukku kesepian.